Ini mesin trimmer 2-in-1 tau. Dia boleh trim pokok dan juga dia boleh mesin rumput juga tau. Tapi tak apa, saya tunjukkan satu-satu dulu. Hari ni kita buat cleaning. Kita buat pembersihan dekat dalam V-Farm. So jadinya saya nak tunjukkan mesin trim ni. Ini mak-mak wajib beli ayah tolong bayarkan. Kenapa tau? Sebab kalau korang jenis ada rumah, ada pokok-pokok yang jenis korang suka bentuk-bentuk kan, korang kena pakai yang ni. Okey, tengok ini untuk trim. Ni untuk trim. Mata trim macam ni. Okey, saya tukar mata dia ni jadikan mesin rumput punya mata. Tengok sini. Macam mana mesin dia? Dia punya mata dia. Yang ini korang akan dapat satu set. Mesin rumput sekali dengan mesin trim ni akan dapat satu set. So bila korang nak mesin rumput, korang kena guna macam ni. Ni. Yang ini pakai bateri, boleh charge semua sekali. So untuk laman besar kena guna mesin rumput macam tu lah. Tapi untuk laman kecil, contohlah adalah sedepa tanah tu kan, dekat rumah taman, nak bersihkan rumput macam ni. Kalau nak cabut, nanti tak cantik sebab nampak tanah. So nak maintain kan, nak pakai gunting malas. So pakai yang ni. Tengok letak ni on, gunting je. Senang. Sambil-sambil exercise, sambil-sambil apa cakap, bangun pagi, exercise, siram pokok bunga, kan? Potong rumput macam ni. Senang je. Nampak tak? Ada beza tak? Ada. Nampak? Senang kan? Senang sangat-sangat. So yang ini saya sangat-sangat recommend. Kalau makcik-makcik, pakcik-pakcik nak cari mesin rumput portable, nak cari 2-in-1 siap dengan trimmer, beli yang ini. Yang ni saya sangat-sangat recommend. Nampak tak? Jadi tak? Jadi kan? Rumput potong kan? Potong, senang. Kerja tak payah nak gunting habis semua sekali. Pak cantik terus. Rata je semua sekali. So, yang ini saya letakkan dekat dalam beg kuning. Kalau nak pergi tengok kat dalam beg kuning saya letakkan. Okey, insya-Allah. Harga dia tak mahal, barang dia sangat-sangat praktikal. Pergi tengok kat dalam beg kuning saya. Okey, assalamualaikum.